Jauh termenung lah. Dia tak ada orang ke? Tak ada. Kadang-kadang tu laku 2-3 biji betul. Betul. Kadang-kadang pun duit pun dalam RM20, RM30 je jual betul. Betul. Banyak jumpa duit-duit shilling, duit sekupang, duit 2 kupang pun betul. Kan? Betul. Itulah tu. Tok daripada jauh tadi Tok dah tengok dah kedai ni memang ada something the like that. Kan? Tapi tak apa, benda ni sebenarnya Tok boleh buat sebenarnya benda ni. Kan? Tok boleh tolong, boleh buang apa-apa yang benda-benda energi-energi yang karut-karut tu Tok boleh buang. Tapi macam tu lah. Mana-mana pun kalau kata kita nak benda tu berjalan dengan elok, pengkerasnya mesti ada. Betul tak? Pengerasnya? Kalau kata setuju hangguk kepala, saya tolong buatkan. Baik. Tok boleh mula lah no. Yang jauh yang dekat, mai dekat, yang mana mai gelap balik, gelap yang mana pergi ke balik yang balik, pergi ke bukit. Yang jauh mai dekat, yang dekat mai lambat. Yang mai ke darat balik ke darat. Insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, kalau tak esok lusa. Kalau tak lusa tulak. Kedai ni akan ramai macam biasa. Tapi macam Tok cakap tadi lah. Penggerahnya kena ada. Kalau penggerah tak ada, benda ni kemungkinan akan jadi balik. Berapa pengerasnya? Penggerahnya dalam 3 RM3? Astaghfirullahalazim. 3,000 kak. Oh ya. RM3,000? Ya. RM3,000 sekejap ya. Saya kena tanya dengan suami saya. Dia datang, nanti dia Ya, boleh tanya. saya Kan, tanya nak dulu. bandingkan dengan kerja yang saya buat tadi, kita halau semua energi-energi ni. Apa? 3,000? Alhamdulillah. Misal pun sama lebat tu, Alhamdulillah. Benda ni akan lebih menjadi lagi. Ya, tadi betul kan saya dengar bini saya kata RM3,000 berat. Kalau ikut naluri yang saya buat tadi memang betul. 3,000 lah angkanya yang keluar. Oh, RM3,000 mana nak ada